Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Saya nak dia bahagia. Lusa saya bagi awak duit. Wah. Saya doakan dia cepat sembuh dan sihat semula ya. Alhamdulillah Datin, ya Allah. Ya Allah Datin, terima kasih. Ya Allah, terima kasih banyak Datin, sumpah. Saya tak tahu macam mana nak balas budi Datin. Datin bisa janji saya akan pikul hutang ni sampai selesai. Demi Allah, sumpah Datin. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih, Min. Kak jangan risau Kak. Esok saya jumpa dengan bos saya. Nanti dia bagi saya pinjam RM50,000 Kak. Allahu Akbar, banyak, Min. Didoakan akak, Min. Terima kasih, Min. Dia memang bos yang baik Kak. Kakak tahu tak, dia tu walaupun dia kaya, tapi dia tak sombong. Ya. Ramai orang kaya yang baik, Min. Macam Suka.